Satu keluarga yang sedang bersedih kerana kehilangan seorang anak lelaki, telah ditambah lagi kesedihan mereka. Walaupun jenazah pemuda tersebut telah siap dimandikan, disembahyangkan dan dimasukkan ke liang lahat, mereka tidak dibenarkan untuk menyempurnakan pengebumian tersebut. Ini adalah kerana mereka dihalang untuk mengambus tanah kubur tersebut. Kejadian di tanah perkuburan Ukir Perdana itu adalah angkara seorang makcik. Sila terus menonton untuk mengetahui apa sebenarnya yang berlaku. Pengurusan jenazah seorang lelaki bertukar tegang apabila gagal dikebumikan, walaupun sudah di dalam liang lahat hampir 2 jam, gara-gara seorang makcik. Dalam kejadian itu, kelihatan ahli keluarga arwah menangis atas ujian dilalui, selain berasa tertekan, kerana jenazah anak mereka sudah berada di dalam liang lahat sekian lama. Insiden pengebumian tertangguh ini terjadi apabila bapa kepada arwah, yang merupakan ahli sebuah badan kebajikan, iaitu Badan Kebajikan Silaturahim, BKS. Jadi, bapa arwah minta BKS untuk uruskan jenazah anak. BKS sudah uruskan pengambilan jenazah di Hospital Ampang, memandikan, dan solat jenazah. Selepas selesai urusan tersebut, bapa arwah minta borang kebenaran penkebumian jenazah dari Majlis Perbandaran Ampang Jaya, MPAJ, melalui pihak pengurusan masjid. Tetapi pihak masjid meminta bapa arwah untuk membayar sebanyak RM1,400 untuk urusan jenazah, walaupun pihak masjid tidak menguruskan jenazah tersebut. Bapa arwah enggan membayar, kerana jenazah anaknya diuruskan oleh BKS. Setelah jenazah dibawa ke tanah perkuburan, dan sudah dimasukkan ke dalam liang lahat, proses pengebumian tiba-tiba dihalang, dan tidak boleh diteruskan. 2 anggota polis yang hadir di sana berkata mereka menerima laporan daripada pihak masjid. Walaupun anggota polis memujuk supaya permit diserahkan kepada keluarga si mati, makcik dari pengurusan masjid itu, yang juga seorang peguam, berkeras supaya keluarga tersebut membayar wang RM1,400 terlebih dahulu. Akhirnya, selepas pihak pengurusan masjid yang lain datang ke kubur tersebut, barulah makcik tu benarkan penkebumian jenazah diteruskan. Okey, hari ini pada pukul 12.46 tengah hari, pada tarikh 25 hari bulan 6 tahun 2026. Ini keadaan kecoh bila mana pihak masjid menghalang Badan Kebajikan Silaturahim menguruskan jenazah ahli BKS sendiri untuk menguruskan jenazah. Jenazah dah sampai lama dah urus lama dah. Tapi apa yang berlaku ialah jenazah dah di dalam liang lahat tapi tak boleh kebumikan lagi. Inilah keadaan dia. Ahli waris ditekan oleh pihak masjid seolah-olah untuk bersetuju menyerahkan pengurusan jenazah tadi kepada pihak masjid yang bernilai charge pengurusan sebanyak RM1,400. Ni, ahli waris agak ada menangis sekarang ni. Berapa kali kami cari dia, sampai abang ipar saya semua pergi cari dia. Sebab manusia macam tu yang buat aniaya hari ni. Ya, betul. Jadi itu saya kata, tak apa, kita uruskan nanti ramai-ramai nak pergi sana, pergi serang. Saya tak kisah ya. Oh, yang penting dekat sini patutnya nak selesaikan dulu. Selesaikan dulu tak apa. Selesaikan Dekat sini tu nak selesaikan dulu. Tapi rupanya MPAJ Najib punya yang pegawai tadi rupanya sedang bercuti. Tak boleh datang. Itu yang abang kubur tu cakap. Dia tak ada, dia cuti Isnin dengan Khamis. Habis tu tadi yang Najib mana? Yang dia telefon buat apa kalau dia cuti? Yang dia marah-marah tengok dia orang buat apa? Biarlah orang buat kerja orang. Dia cuti Isnin dengan Khamis, dia Jadi cuti. Encik nanti bila dah selesai semua ni, kalau kami ke masjid, kami kena cari siapa untuk adukan hal ni? Biarkan je. Boleh buat polis. Orang lebih hari biarkan dia orang settle. So, untuk cover diri, baik kita jumpa polis tak? Kita masuk. Buat report polis bagi tahu permit kubur yang berwarna biru yang dikeluarkan oleh hospital telah ditahan oleh pihak masjid yang mana dia tidak ada kuasa dari segi undang-undang untuk menahan permit kubur tersebut.
Jadi sekarang ni cerita dia dah keluarkan borang kebenaran, kita dah mohon pada masjid, tapi permit biru tu dia tahan, sedangkan dia tidak ada kuasa untuk menahan. Buat report yang tu. Kemudian panjangkan report tersebut kepada pihak JAIS, kepada pihak MPAJ. Jadi cik report tu bila dah buat kena buat kopi, lepas tu hantar kepada Pihak-pihak yang berkenaan. Ya. Kalau katakan pihak keluarga nak ambil tindakan pada pihak JAIS, pada pihak masjid, silakan. Kalau nak ambil tindakan undang, itu saya punya pandangan. Sekarang saya nak tanya kalau semua anak saya ni dari kebumikan, kalau diorang kacau, diorang nak gali balik ke semua anak saya? Kita pihak polis akan datang, pihak OCPD, ketua daerah akan dalam perjalanan datang. Dia yang boleh bagi kata putus untuk meneruskan tanam, dan tak ada orang boleh gali balik melainkan dengan perintah mahkamah. Sekarang ni jenazah bukan kes pembunuhan, bukan kes yang melibatkan mahkamah. So by right kita ada permit untuk ke bumi, tak ada orang boleh kacau. Nah, itu saja. Tak ada seorang pun boleh gali balik. Betul. Baik. Ini keadaan yang berlaku sekarang ni. Macam inilah keadaan bila mana urusan umat Islam disusahkan. Kejadian seperti ini mungkin berpunca dari pihak masjid zaman sekarang, yang cenderung melantik golongan profesional seperti peguam, akauntan dan sebagainya, yang tiada pendidikan agama dan juga tiada sifat ihsan sebagai ahli lembaga pengurusan masjid. Apa pendapat anda? Adakah pihak pengurusan masjid mesti mempunyai pendidikan agama dan mempunyai sifat ihsan? Sila komen. Sekian, terima kasih, wassalam.